Selamat datang ke Sebanakos Resort, sebuah destinasi percutian yang tersembunyi, jauh dari bunyi bandar dan tekanan harian. Di sini, setiap langkah membawa kita lebih dekat dengan alam, dikelilingi hutan hijau dan air tenang yang memantulkan langit biru. Sebanakos menjadi tempat terbaik untuk kita berhenti sekejap dan tarik nafas dengan lebih lega. Daripada marina yang memukau, tinggallah laluan hijau yang menenangkan. Setiap sudut seolah-olah menyambut kita dengan keindahan semula jadi. Sama ada anda datang untuk bersantai, nak main-gol, atau sekadar menikmati suasana sunyi yang mendamaikan. Lagi sekali. Lagi sekali. Selamat tinggal itu. Hashtag Mahera. Jumpa lagi. So belakang tu adalah sepadan immigration nak ke Satun. So daripada tempat yang tiket luar tadi tu, kita kena berjalan lebih kurang dalam 1 kilometer. 100 meter. Satu kami bisa naik kotai. Kita tekan stop. Oh, tak lagi dah sampai Desaru. Hujan. Oh, yang mendatangkan ini. Jambatan ni nanti terus pergi ke Petronas tu. Tadi orang nak pergi Desaru tu naik jambatan ni je. Angle-nya ke bawah lah tapi Ni lah, kasih sampai nampak ni lah. Tu dekat monitor tu. monitor. Monyet. Monyet. Townhouse baik. Hai, nak check in kat mana? Okey, pergi lobby dululah Terima kasih. So, kita dah sampai Sebanakos sini. Ha? Sebanakos kan? Ha. Sana kolam renang. Lepas tu Sunyi. Balik kapan? Assalamualaikum, selamat petang. Nak check in? Atas nama Blok 108.
malam ni kita di sini. Assalamualaikum. So masukkan set. So kita dah sampai. I want to be with you forever. Please? Would you come with me and run away? Tomato sauce. Tomato sauce agak Yang ni, oh kuih tiaw. Yang ni section mi rebus. Oh, baik.
Setiap perjalanan ada kisahnya sendiri. Dan kali ini, kami tiba di Sunrise Changsita 2, sebuah lokasi yang terletak di Punggai, Desaru. Tempat istimewa untuk mengejar matahari terbit. Di sini, pantai menjadi halaman, laut menjadi muzik latar, dan angin menjadi teman yang sentiasa menenangkan. Seawal pagi, sinar matahari mula menyapa perlahan, mewarnai langit dengan jingga yang memukau. Sekian saat yang buat kita lupa seketika tentang penat, tentang dunia yang sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya berada dekat Sunrise 2 campsite. So dekat sini apa yang membezakan dengan logo adalah parking. Boleh rapat dengan pondok, dan kemah kita boleh set up dekat sini kemah, dan dia memanjang. Jarak dengan tapak kemah lain, dengan kemah yang lain adalah rapat. Dia dipisahkan dengan seutas tali, dan lebih kurang bolehlah muat 2 atau 3 kemah yang besar lah. So untuk geografi pantai dia, itu pantai dia kat depan tu. So pantai dia ombak yang paling tu paras ni. Ombak yang paling tu adalah paras ni. Dia agak tinggi. So memandangkan hari ni hari Ahad ni, tinggi ombaknya. Lepas tu campsite redup, ada pokok, redup. Kawasan di sini pun redup. Cuma pada hari ni orang kata tak berapa ramai campus untuk bermalam dan piknik. Tak tahulah, mungkin sebab penghujung tahun tu. Hujung tahun, dan mungkin sebabkan musim monsun yang akan tiba. Tapi alhamdulillah untuk 2 hari ni cuaca cerah. So untuk kedai makan, kedai makan ada kat sana. Kat sana korang boleh makan-makan. Lepas tu toilet ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 kat sana, tempat mandi, 2 shower. Lepas tu dekat mana lagi, macam ni je yang ada. Ada lagi kat sana 1, dan lain-lain. Untuk maklumat, pondok yang kecil macam ni harga dia RM50.
Yang besar sikit tak salah 100 setengah yang sana. Ada pit BBQ. Pondok ni juga walaupun RM50 ada pit BBQ kat sini. Pit BBQ menggunakan apa orang kata, sport rim tayar. Ni sport rim tayar So apa yang perlu ditambah baik adalah rasanya bagi kampus yang tidak orang kata tak kisah dengan kampus yang ramai, ini adalah tempat yang sesuai. Tapi bagi kampus yang agak memerlukan privacy, tapak ni agak tak sesuai lah. Sebab kalau ramai, dia memang orang kata apa, memang agak riuh sedikit. Setiap satu pondok ni yang bestnya ada satu plug point. Tu salah, ada 2 plug point dekat atas tu. Kat atas tu ada 2 plug point. So barang-barang yang kat sana tu ada yang boleh, ada yang tak boleh lah. Sebab yang ni dia bukan guna untuk high voltage. Kipas, orang kata power bank tu boleh. Setrika, periuk nasi, apa semua tu tak boleh. Okay, itu saja untuk review hari ni. Lampu, okay, lampu kat sini insyaAllah terang. Ada lampu, insyaAllah malam terang, tak ada apa-apa. Senang kata, pantai ni bersih, sesuai untuk piknik dan bermalam. Itu saja, jumpa lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe.